Arrow? Okay, not bad. Hey, nak pergi mana lagi tu? Sinilah. Hey, Den, tunggu Den. Ya, aku akan buat perangkap. Kamu akan masuk dalam ni. Dan kamu tak akan boleh pergi mana-mana. Kamu akan terperangkap. Yo, what the heck? Kenapa kamu gelak macam tu? Okay, sekarang nampak seram ya. Dia nak trade lagi. Okay, aku bagi dia Ender Pearl. Yes, plan aku berjaya. Mob ini memang terbaik. Okay, kali ni aku harus betul-betul pergi. Oh my god, sekarang jalan mati. Nak trade lagi. Oh my gosh, ini kali terakhir aku akan bagi dia Ender Pearl dan kali ni aku akan betul-betul hilang. Aku akan pergi ke sini dan aku akan jatuhkan diri aku ke dalam lava. Mesti dia akan fikir aku mati sekarang ni. Alright, pasti je ni fikir aku dah mati. Alamak, mob tu dah matilah. Tak strong ah. Sekarang aku nak pergi ke fortress. Sekarang Jenny nak pergi ke fortress. Depan tu je. Okey, dah sampai fortress. Alamak, kat depan tu ada skeleton. Aku takut. Ow! Alamak, Jenny kena serang. Aku harus bantu dia. Aku akan bertukar menjadi Cappuccino Assassino. Mari sini. Iya. Jangan kacau Jenny. Iya. Oh, Cappuccino Assassino. Kamu kembalilah. Oh my gosh. Terima kasih, Assassino. Oh yes. Nasib baik aku sempat selamatkan Jenny. Tapi aku harus pergi sebelum identiti aku terdedah. Oh my gosh, what? Dia dah hilang? Mungkin dia dah jatuh dalam lava. Oh, kat situ ada blaze. Bolehlah aku dapatkan blaze road. Ow! Ow, sini kau. Oh, mati kau. Oh yes, dah mati.